Let's start with a little context. Sebaik sahaja kami memulakan channel ini dan memilih genre seram sebagai niche kami melakukan banyak online research tentang tempat-tempat yang ingin kami liputi. Apabila kami mencari lokasi-lokasi berhantu di sekitar KL, Bungalow General secara konsisten muncul sebagai salah satu tempat yang paling berhantu. To be honest, kami pernah ke bungalow ini beberapa kali sebelum merakam video yang anda sedang tonton sekarang. Kami telah merakam beberapa video shorts untuk channel ini sebelum merakam video panjang ini. Rancangan awal kami hanya untuk merakam bahagian luar, tetapi for a change, kami memutuskan untuk masuk ke dalam dan merakam beberapa klip untuk menjadikan video ini lebih menarik untuk anda semua.